Assalamualaikum. Hari ini adalah hari terakhir Malaysia Auto Show 2025. Okey, 15 Mei 2025. So, di hadapan aku, inilah dia. Chery Tiggo Cross. Nampak tak? Itu CHS. Okey, stand for Chery Super Hybrid. Okey, so untuk kereta ni, okey, Chery Tiggo Cross ni sebenarnya dia ada dua spek. Kita tak pasti untuk pasaran Malaysia sama adakah dia bawa untuk spek hybrid ataupun dia bawa ICE. So untuk ICE dia pair dengan engine dia 1.5 turbo 4 silinder dengan gearbox 6 speed DCT. So untuk yang Tiggo Cross ini nanti aku akan cerita dia punya spek dia lah. So macam aku nak cerita, okey, Tiggo Cross ni adalah segmen A SUV yang bersaing untuk yang paling dekat. Segmen A dekat dalam Malaysia ni ada dua je kat sini, Pro 2 Altiva dan yang satu lagi Honda WRV. So aku dah tengok keseluruhan kereta ni dari segi spek ni, sure WRV memang kalah lah dari segi spek ni. So kalau kita sebenarnya nak bandingkan Altiva ni, sebenarnya Altiva dari segi orang kata design luaran dia, dari segi engine dia memang bagi aku memang best lah. Tapi yang ni dua kali lagi best lah. So dari segi design luarannya, dari segi lampu dia segmented LED ni, sebenarnya dia konsep dia sama macam Tiggo 7 Pro. Dia punya konsep design body language dia, hidung besar macam ni. Dia tak ada angin, tak ada green ni. Memang dia kata ini adalah kereta hybrid. So dia ada lampu dia ada air dan lampu signal dekat bawah, lampu signal dekat sini, sorry. Dia ada lampu signal dekat sini, dekat mata ni. Dia konsep dia macam sequential lampu signal macam tu. Lebih nampak lebih modern, lebih luxury. Dan dia punya lampu DRL dia straight macam vertical macam tu. Dia punya konsep dia, lampu dia macam tu lah. So macam aku cakap, dia sama macam Tiggo 7 Pro, cuma ini adalah kereta kategori compact urban SUV lah. So untuk kereta ni dia pakai tayar 16 inci, 17 inci 215 60 R17. Cuma untuk tayar ni macam biasalah kereta China ni, kita dia bagi akan tayar macam ni lah. Tayar berbrand Lilong ke Cylon ke tayar Atlas ke. Hopefully kalau untuk Chery Malaysia mungkin dia bagi tayar yang lebih baik lah. So dia made dengan 2 tona. Sebenarnya ni adalah cover kat sini. Lepas tu ada warna chrome dan warna hitam dekat sini. So dia ni kereta ni adalah warna putih. Wheel art cover dia warna hitam. Dia warna hitam plastik macam tu. Dan walaupun kereta ni adalah segmen A, dia bagi dia punya kamera, dia bukan 360 kamera. Ya, ada dia bagi 540 degree. So bermakna sekeliling kita boleh nampak atas bawah semua. Bijak tak bijak ni. So untuk Chery ni memang terkenal dengan kamera 540 lah. Bukan kereta ni sajalah. Dia kereta Tiggo 7 dengan Tiggo 8 Pro pun dia bagi spesifikasi yang sama juga. And then dia lampu signal dekat sini. Dan so untuk dari segi body dia, ini dah dia macam pendek macam tu, semacam seakan-akan macam aku cakap WRV Pro Altiva. Inilah dia punya pattern design dia macam ni lah. So dia bagi cover di bawah sampai sini. Lepas tu ada finishing warna silver macam tu. Tapi tidak dilupakan yang aku suka sebab dia bagi ni roof rail yang teguh ni. Roof rail patut jadi cantik. Dan kereta ni memang sesuai untuk orang kata nak buat camper pun boleh juga. Nak tambah roof box sini memang tak ada masalah lah kereta ni. Dari segi belakang dia, ini dia rupa dia. Sorry, nampak dah? Smart tak smart dia punya belakang ni. Walaupun dia kata kereta compact SUV ni, dia nampak dia terduduk, nampak kena dengan design dia. Dia tulis Chery kat sini, nampak memang tak nampak lah logo Chery dengan huruf Chery, memang tak nampak lah. Dia lampu dia memang design dia memang smooth. Cuma dia lampu dia memang ada lampu merah ni, ada design lah kat sini. Memang lampu dia, cover dia memang smooth lah. Tiggo Cross Hybrid CHS ni. So bawah dia macam ni, dia punya cover dia. Jom mari kita tengok dia punya bawah dia macam mana. Okay, so tengok bawah dia. Dia ada satu exhaust dekat sini. Cuma untuk belakang ni, belakang dia pakai torsion beam. Kita nampak untuk segmen A, bagi aku kalau kereta torsion beam dengan harga dia bagi murah macam ni, bagi aku tak ada masalah lah. Tu depan dia pakai Personal Strut. Bagi aku standard lah. WRV pun Altiva dia pakai
suspension belakang dia pakai torsion beam. Bagi aku dari segi handling, dari segi pemanduan pun bagi aku tak ada masalah. Itu bukan isu besar lah. Ni dia tak bagi apa dia auto tailgate tak ada. Tapi bagi aku ni bukan isu utama lah. Sebab ni orang kata compact SUV. So dia punya size dia memang besar. Ni antara yang besar lah berbanding dengan WRV aku tak ingat. Tapi yang pasti lebih besar berbanding dengan Pro2 Ativa. Which is dia kata claim dia kata dalam 420 liter macam tu. Tetapi kalau barang tak muat, contoh kita boleh split lah 60-40 liter. 60-40 liter 60-40 dia punya ratio. Jadi kita boleh foldable seat lah. So dia ada toolkit dekat sini kat bawah ni. Lepas tu bateri dia ni bateri dekat bawah ni, dekat belakang ni bateri ni. So inilah engine dia. Engine bagi Tiggo Cross Super Hybrid. Ini dia punya layout dia engine. Dia punya intake dia kat sini 1.5 bukan turbo 1.5 NA. Sebab dia punya engine dia hanya untuk macam konsep dia sama yang ada pada Honda, pada Nissan, pada Toyota. Dia konsep dia sama. Dia just run engine ni sebagai generator untuk mengecas bateri yang berkapasiti dia 1.83 kWh. Dia sama je konsep dia. So untuk bermakna di sini dia front wheel drive tire ni is driven by generator motor, traction motor yang ada dekat sini. So daripada motor pergi ke inverter, so pergi ke bateri. So dari kat sini dia untuk engine dia, untuk spesifikasi dia run 97 horsepower dan dia punya torque adalah 118 Nm of torque. Dan untuk motor saja ni, dia menghasilkan 200 horsepower dan torque adalah 310 Nm. Untuk kereta kecil macam ni, kalau combine dua-dua ni memang dia punya 200 lebih horsepower, dia punya torque dia 400 Nm of torque. Orang kata gila tak gila dia punya untuk kereta segmen A macam ni. Ditambah pula dengan fuel consumption dia boleh claim boleh pergi lebih daripada 1000 km. Memang untuk kereta standard hybrid ni memang tak pelik lah bagi untuk zaman sekarang ni. Wow, aku boleh kata. Tapi walaupun segmen A dia tak bagi tikar-tikaran, dia masih bagi hydraulic damper macam ni. Ini yang bagusnya kereta daripada China automaker ni. Dia tak kedekut langsung dia bagi ni. Dia bagi feature-feature macam ni. Kia Sorento yang harga kita bayar mahal pun tak bagi. Dia bagi tongkat je. Apalah sekurangnya bagilah sekurangnya. Sebab benda ni agak berat juga. Dia punya body structure ni dia memang agak berat lah. Tapi bagus dia bagi hydraulic damper ni. Ini kerja yang bagus. So kita tengok layout dia. Bagi aku dia dari segi dia punya airport dia senang, dia kat atas je. Tapi just kita nak kalau nak tukar filter apa, just kita buka skru je. Ini agak melecehkan jugalah. Dia buka skru macam di atas ni. Bukan dia pakai klik ke apa, tak ada. Ni agak susah sikit. Tapi bagi aku this not issue lah. Mana kita tengok dekat belakang ni, macam biasalah. Walaupun dia bagi aku bila dah kereta nama segmen A ni, bila dia bagi kali macam ni, bagi tak ada komplain langsung lah. Sebab ini adalah compact SUV. Bila compact SUV kita nak benda yang simple. Bila benda yang simple tak nak banyak kerenah. So walau bagaimanapun dia masih bagi benda-benda yang cantik macam ni. Soft style kat sini, dia tak ada kedekut lah. Sini pun dia bagi set steel finishing berwarna hitam. Dan sini dia ada speaker untuk macam sensor dia. Sebab pintu sini, sebab sini dia ada sensor dekat sini. Kalau nak buka pintu, kalau ada kereta dia bagi sensor dekat sini. Tengoklah jajan ni bagi ni. Sedikit storage, and then ada speaker dekat sini. Tempat duduk. Okey, mari kita masuk lah. Kereta China automaker ni terkenal dengan dia bagi bucket seat yang orang kata biasa lah aku tengok bucket seat mesti ada pada Pijo kan. Kereta-kereta konti yang tak, kereta China dia boleh bagi macam ni. Tapi dia siap bagi finishing yang cantik, warna silver macam ni. Dia bagi aircon satu. Tapi ini bagi aku bukan benda yang besar lah. Kalau dia bagi, tak bagi pun tak apa. Sebab ni kereta kecil. Aircon daripada segi interface dia macam ni lah. Interface dia tengok tak, terpegun tak terpegun. Kereta segmen A je ni.
Lepas tu dia ada sedikit storage dan sekejap. Nampak tak? Dia bagi satu USB. Bagi aku boleh acceptable lah. Satu USB pun. Sebabnya telefon smartphone sekarang ni pun bateri dia pun dah makin besar. Terutama sekali pengguna-pengguna Android memang senyum lebar lah. Kalau setakat bateri 5,000, 6,000 mAh. Sekarang ni paling tinggi 7,000 mAh. Paling tinggi. Ya betul. Kat Malaysia lah. Senyum lebar je. Tak apa, charging pun bagi aku satu ni bukan benda besar lah. Kalau tak payah, kalau bagi satu. Kalau bagi dua, it's a bonus. Okay, mari kita masuk dalam. Macam ni lah benda. Cuma untuk belah passenger, dia just save configuration dalam manual. Tapi walaupun saya dia bagi sekali ke jajan-jajan ni, lambat support dengan nak pergi ke depan, nak menyandar ke tak menyandar, dia bagi macam ni. Bagus lah. Honda tak bagi macam ni. Tapi yang paling aku suka, walaupun tak bagi finishing metal, tak apa, tak ada masalah. Tapi dia punya pedal je floor ke lantai. Dah macam kereta konti. Volkswagen dia bagi Volkswagen macam ni. Chery pun dia bagi macam ni. Walaupun sama terbaik okey. Dan dia bagi sorry kat sini. And then dia bagi stitching warna putih, tak apa, tak ada masalah. Dia bagi leather, stitching leather macam ni. Finishing dekat sini. Lock unlock pun kat sini, mudah, senang. Cantik. So kita masuk dalam. Untuk kereta Camry ni sebenarnya dia sesuai untuk berbadan 60 bawah 170 cm. Badan macam aku ni memang tak masalah. 160 lebih cm. Memang okey lah kereta ni. Tak ada sunroof, bagi aku tak ada masalah. So ada lampu. Lampu dia bagi lampu putih dekat sini. Tak ada kedekut ni lah. WRV pun kalah. Nanti aku akan senarai lah. Dia punya ada sistem kat sini. Dia punya alarm safety dia. Memang memang komplit lah. Dia punya ada sistem kat sini. Lepas tu dia ada electric cruise control, ada PSM, RCTA ada. Lepas tu emergency brake ada, lane keep assist ada, lane chase warning ada, lane keep assist ada, fault collision warning RCTA, LKSA. Dan aku senarai lah ni. Banyak dia punya advance safety. Memang tak ada masalah lah. Lepas tu dia pair dengan DHT 3 speed DHT. Dedicated hybrid transmission. So inilah dia. So DHT ni sebenarnya ini adalah orang kata dia sebenarnya orang kata dia gearbox yang terus direct pada motor. Susah nak explain ni. Tapi aku faham dia punya konsep dia macam mana. Tapi dia tak sekomplek macam gearbox di city, gearbox 6 speed dan sebagainya lah. Lepas tu dia ada dua cup holder kat sini. Storage dekat sini. Lepas tu dia kawalan aircon dia ada kat sini lah. Kawalan aircon dekat sini. Dia mungkin dekat touch lah. Ada panel dekat sini. Sini ada beberapa button dan push start button dekat sini. Tapi finishing dia memang tak, bukan kerja-kerja malas lah. Soft touch kat sini. Dia bagi soft touch kat sini. Speaker dekat sini. Difahamkan speaker ada berapa? Ada 4 dekat sekeliling. 4, 5, 6. Ada kemungkinan ada 7 speaker kereta. Untuk kereta ni 7 speaker. Tak ada lampu. Bagi aku okey. Lepas tu ni accessory kalau eye tracker ni. Kalau contoh ke awak mengantuk ke, ada micro sleep ke, dia boleh detect ni. Dia boleh trigger. Kalau awak lampu ni, dia akan bunyi kuat lah kat sini. Sama macam Omoda 5, kereta-kereta Chery yang ada kat sini. Bata kat sini. Ada pedal shifter, tak ada masalah. Ni standard steering Chery macam ni lah. Dia flat dekat sini. Lagi tak ada. Tapi komplit lah. Cuma ni sama macam yang ada macam Omoda 5 straight macam ni. Tapi simple. Camry ni kereta Camry. Kualiti pun macam ni.
Okay, aku end video dekat sini. Ini adalah Tigo Cross. Untuk unit display, ini adalah Chery Super Hybrid. CIC yang macam aku cakap ni, kita ada surrogation, lampu signal sama macam Activa pun ada. So untuk kedatangan Malaysia ni, Tigo Cross dia akan bagi dua option lah. Awak nak pilih. Awak nak pilih yang totally engine ICE ataupun nak hybrid. Untuk yang ICE dia bagi engine 1.5 turbo 4 silinder front wheel drive. Tapi untuk gearbox dia bagi 6 speed di situ lah. Bagi aku dah cukup memadai untuk yang Tigo Cross yang Sema A macam ni. So kalau 1.5 turbo ni dia menghasilkan, tak silap aku, dalam 145 horsepower ni, tak silap dalam torque dia dalam 230 220 something macam tu lah Newton meter of torque untuk yang 1.5 turbo 4 silinder. Gearbox 6 speed di city. Semuanya 4 silinder. Kalau macam Activa 1.0 turbo 3 silinder. Dah jauh beza dah. Dengan horsepower pun dah jauh, dengan torque pun dah jauh. Ini Sema A tau. Dia bagi aku kereta China ni, termasuk lori China automaker pun, dia memang suka bagi horsepower dan torque yang memang tinggi-tinggi lah punya. Sebab kita kena faham keadaan jalan di China, ada yang bermacam-macam jalan lah kalau kita tengok. Ditambah pula dengan negara dia memang besar lah. So aku end video kat sini lah. Tigo Cross, Chery Tigo Cross Hybrid.